Oh, lawa doh Naim. Lawa doh. Ui, lawa doh, sumpah doh. Mantap. Cepat. So guys, sekarang kita on the way ke Rumah Mirza. Plan dia macam ni. Sebab okay, dia memang agak kelam kabut sebabnya kita orang plan last minute. Nak ke mana tu nanti korang tengok je video. Ya Allah. Kat rumah nak record. Emil. Assalamualaikum, sihat Nak ke mana ni? Tak tahu lah. Selamat. Trip ni jadi Jadi doh. Ingat tak jadi. Apa 2026 trip you are in. Awalah. Nampak ke? Nampak. Jadi doh, it's real doh. Is real. It's real. Ha? Terus kering baju. Tak, sekarang ni ada berapa orang? 1, 2, 3 dengan aku 4. And then kita orang ke rumah Ikram. Tak dapat tu Ikram. Oh ni. Mana? Ui, tak nampak gila. Tak nampak tu. Ya. Tak nampak. Awalah. Mantap. Hihi, mame dah sampai. Orang jauh. Jauh dulu ni Pasal dah buku. jauh dah pasal. Cepat. Kita dah lewat ni. Sebelum kita orang naik highway, kita orang singgah dulu di kedai Tom Yum. So guys, kita orang on the way ke location yang kita orang nak pergi. Kita orang singgah makan dulu sebab kita orang semua lapar. Kenapa aku pakai spek ni lagi terang? Ayuh, apa? Ni macam apa? Habis. Anjing aku Habis kena lah. bos kan. Habis. Kau What the fish? kau dah bawa apa? Kau dah bawa Aku lah. dapat nasi. Ui, dah sampai siap. Asal banyak sangat tu. Dah record? Dah. Thank you papa. Tahu dah je. Thank you papa. Papa baju. Apa ni? Papa mana? Mana mama? Mana mama? Benda kita nak sampai. Sekarang aku risau. Baru keluar gombak semua nak tidur asyik. Biasa. Kau dah keluar dari bus siap. Asal aku tu. Memang kau lah. Kau tu. Aku dah makan tau. Tak masalah je. Aku termakan lagi. Jadi tibalah untuk kawan-kawan aku untuk tidur. So aku kena drive. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Tempat pertama yang kita orang singgah untuk hari ini adalah nasi dagang atas tol. Menu istimewa kat sini of course lah nasi dagang. Tapi aku tak tahu apa jadi dekat diri aku pada hari tu. Aku pergi order nasi lemak ikan. Sepatutnya orderlah nasi dagang, kan? Tak boring. Ya boring. Boring. Mana dia boring? Sekarang safety je. Ayuh. Dah. Ini semua Sambal ikan. By the way, makanan yang kita orang semua order tadi semua sedap-sedap. Maka bermulalah pagi hari kita orang dengan ke JT. Tak, sekarang kita kat mana? Kita dah sampai ke belum Sekarang kita kat Terengganu geng. Kita nak pergi Pulau Redang. Baru kat JT tak sampai lagi. Kita orang baru parking kereta. Sekarang nak ke JT. Nanti nak bayar kat siapa? UOB dah start weh. Dah start? UOB dah start. Sharp pukul 8.30 pagi, bot kita orang dah ready untuk bergerak ke Pulau Redang. Tak reveal lagi dah man. Tak reveal lagi? Ke situ
Kau dah, aku dah reveal lah tadi. Tak apa, aku cut Dah nanti kau relax. tut. Okey kau. Setahun lagi YD. 2026. 2026 Disember. Bila dah naik boat ni, aku memang tak boleh nak rekod apa-apa. Kau tengok lah sini disebabkan apa. Paling menarik pada hidup aku. Aku tak tahu ni naik roller coaster kan naik boat tu. Kau dah mandi tu. Kau dah basah hampir. Aduh. Finally, aku dengan kawan-kawan aku selamat tiba di Pulau Redang. Kalau sewa motor berapa ya? RM6 24 jam. 24 jam. Oh. Sewa 3 biji, sebuah seorang, sebuah 2 orang. Taraf Fisher Resort. Boleh tu paling murah pun berapa ribu. Dia dari airport Subang. Dia memang airport Subang ni. Oh bukan dari ni airport kan tu. Tak. With your hand tied in mine, there's no such thing as time. Esok abang lagi. Esok molek ah. Esok hari Sabtu dah kan. Hari dah balik ya. Molek pergi pagi ke? Pagi ya. Pagi kan. Ramai weekend. Takut awal buat ni je lah. Hujung minggu ramai weh. Tak nak weh. Sini kurang. Yo. Oh, kita Masih dah sampai guys. Memang seharian tu hujan kat sini sumpah. Naik boat basah. Naik sini basah, semua basah tu. Looks lagi kita Aku tengok atas bawah aku semua basah tu. And the calling open road. Sekarang ni pukul apa? Radio 10.30. Kita orang dah boleh check in awal. And kita orang sebenarnya tak ada aktiviti. So ingat nak rest sekejap sampai tengah hari and then kita tengok macam mana. Dah lah, kita orang dari JT ni naik boat basah-basah. Lepas tu sampai ke hotel pun hujan. And sampai apa ni, masuk bilik kan ada water heater. Dah sekali tak. So kita baru bangun. Dah lewat tu pukul apa? Pukul 3 guys. Nak pergi mana ni? Makan dulu and tengok lah kita nak round pergi mana kan. So kita pergi makan dulu. Kita nak cari awet pulau Oi. Cik Duyung. Cik Penyu. Oi, asal tu. Asal aku kena pakai baju ni. If you follow me tonight, I'll walk with you for. So guys, kita nak cari makan. Mungkin aku dah ada check Google. Lebih kurang 5 minit daripada hotel di Rimba ni ada restoran tau. Kita orang jalan kaki semua. Tapi kedai tu tutup. Nak cari kedai makan ke? Oh. Ada lagi. Dekat Aimah Green. Tak bukit kan? Jauh Dekat tak? depan Tarah. Ya, Jauh. dah bukit. So dah ada di mana? Kita duduk Dia di di Rimba tu. Sebelah dia je. Oh, okey. Nak pergi mana tu? Nak pergi mana? Pergi balik. And by time kita orang sampai hotel tu, Saya dah bagi minyak. Tak apa, nanti nak hantar tak payah isi minyak. Muter. Tak. Jap. Ini combo maut ni. Combo maut ni bahaya ni. Acap bawa tu, acap balik. Jap. Ukuk dah tak ada lesen tu. Di mana Ikram? Kita
Kita orang sekarang on the way ke pantai. Tapi kita orang say, nak ke sana weh. Bapak agak jijik kat tu. Ya, raus betul. Lawa tu nak ni. Tengok kat luar. Lawa tu. Along the way nak ke sini, memang boleh nampak laut yang sangat biru. Lawa tu. Wow! Lawa teruk tu. Lawa tu. So, Apa perasaan anda? Dah sampai Pulau Redang? 80-20. 80 happiness, 20 kesedihan. Okay, next. Feet up on the dash and the calling open road. Road trip classics on the radio. With your hand tied in mine, there's no such thing as time. Now we can go anywhere you wanna go. Ooh, there's no place we can go. Ooh, my home is when I'm alone with you. Disebabkan kita orang memang tak ada proper plan, and we decide untuk ronda-ronda satu pulau sampai ke Pupur tu. Oh yeah. Pupur tu. Kita nak pergi pantai. Salah tempat. If you follow me tonight, I'll walk with you for life, and we can go anywhere you wanna go. sampai ke lapangan terbang. Ooh, there's no place. Tiket boarding dah ni lah. Nak terbang dah tu. Tak sekarang ni kan kita kat airport yang mana kita simpan. Takut kat sini. Sampai ke kawasan JT Nelayan. And sampai ke Okay, kita dah sampai R&R. Oh, tak boleh masuk. Kita dah sampai R&R Pulau Redang. Habis. Ada. So, Redang Island. R&R. Resort. So dengan itu, Habis kita dengan dah itu explore semua. vlog kita habis kat sini lah. Miceluk. Kat Michelok dulu. Okey, Michelok dulu. Kita makan dulu. Makan dulu. Jom. Kita sewa motor untuk yang ni je. Habis explore lah. Jom. Side pulau sini kecil je tu. Ya tu. Kena pergi sana lah. Yang hiking tu. Hiking lah. So guys, kita singgah one of the gerai ada kat Pulau Redang ni. Celok tu. Dapat padu. Mana? Burger harimau. Mantap. Sedap. Perut dia guys. Malam ni nak buat apa? Demi, malam ni nak buat apa? Relax. Ha? Relax. Aduh. Fuck. Anjay. Payung pas guys. Mana kau rebat tu? Dah cukup jumlah. Dah cukup jumlah. Cukup jumlah guys. Tak apa, asal masuk bilik ni gila. Tak, Kau dapat? dia bagi. Tak, masalahnya baju acap sama macam pas. Oh, orang waffle eh? Hantar dia kat restoran. Ada payung tak kak? Ambil lah tepi tu. Ada banyak aku ambil ni. Oh ya.